Sebab itulah kita duk perhati tengok hari ni, ana pun tidak tahu kenapa imam-imam kita, ustaz-ustaz kita, bila zikir lepas solat, dia tak tengok dah kiri kanan. Kadang-kadang dia langsung tak berpaling ke belakang tengok makmum. Berapa sah belakang dia masbuk, berapa ramai orang musafir yang berhenti sedang solat, dia zikir dengan mikrofon, dengan mic. Ya Allah, macam orang belakang kita ni semuanya tuli tak dengar belakang. Tak, mengganggu orang sedang solat, mengganggu orang lain nak berzikir, melanggu orang lain sedang solat nawafil, solat sunat. Kita kata ini satu perbuatan yang tidak baik. Jelas dalam kitab kita Fathul Mu'in, larangan menguatkan suara berzikir selepas solat. Sekiranya mengganggu orang lain, hadza muni', dilarang. Maknanya perbuatan itu tidak baik. Tapi dia nak zikir juga. Baru ni ana berhenti solat zuhur, kebetulan ada solat jenazah di masjid. Saya tak sebutlah nama masjid, nanti kena repot pula dia kata kita hina masjid tu. Imam dia boleh jadi ahli tarannum. Dia masuk dalam solat jenazah, pendek ya zikir, doa pendek, dekat yang ketiga, daripada takbir ketiga tu pendek. Tapi lepas maya Al-Fatihah tu dia baca macam solat tarawih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata mana gini mana ni? Biasa kali imam lain dia sebut Al-Fatihah, boleh dibaca pelan-pelan. Dia sendiri tu baca dengan tarannum. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Dalam solat jenazah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ajar pun baca doa iftitah, sebab nak suruh cepat. Kita sudah cepat pergi baca zikir pula panjang. Lepas pula zikir, doa pula tak ada kena-mengena dengan mayat, duk zikir tentang tu tentang ni. Kita kata masya-Allah tabarakallah, betapa jauhnya kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, kata orang, iza sakata alul haq, bila orang yang tahu yang benar diam, masyarakat ingat itulah betul. Orang tak berzikir salah, ingat molek. Jadi marilah kita kembali kepada kitab kita. Dalam kitab kita yang muktabar, ana nak bawa kepada tuan-tuan ni, dia ajar kepada kita zikir lepas solat ni melalui kad kita ni. Kita kata kad ni ambil daripada mana? Ambil daripada kitab Mughnil Muhtaj, kitab muktabar dalam fiqh Syafi'i, kita ajar. Dalam kitab fiqh kita jelas lah. Nabi kata, Imam Syafi'i ajar, dia sebut ni, anda sebut dia di akhir buku ni supaya tuan-tuan mudah nak rujuk. Dia kata apa? Al-isra wa yusanul israru bizikri wad du'a. Sunat dan sunnah kita perlahankan zikir dan doa lepas salat. Kecuali kalaulah belakang kita tu orang tak tahu, baru masuk Islam, budak-budak pasti baru belajar, budak tadika, bolehlah kita kuatkan suara untuk nak ajar dia. Berapa tempoh? Mungkin seminggu, mungkin 5 hari. Kalau dia dah ingat, fa iza ta'allamu asara, bila dia dah pandai dah baca, perlahanlah. Kenapa nak bertempik sampai 30 tahun jadi imam, orang makmum belakang dia tak pernah pandai-pandai sampai sekarang? Bila makmum nak pandai? Allahul musta'an. Kita kata itulah satu kerugian apabila sunnah tidak diamalkan, maka berlakulah seperti sekarang. Jadi kita dipertanggungjawabkan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suara walaupun dengan baca Quran dekat orang duk solat. Ini satu masjid 3-4 sah tengah sedang ada masbuk, kita sini zikir kuat-kuat depan. Bagaimana kita, di mana kitab kita, di mana rujukan kita? Semata-mata, lebih-lebih lagi kalau hak ni hak mic pilot ni, oh lagi dahsyat. Di mana mulut dia berpusing, di situlah mic dia, oh lagi kuat. Kalau mic ni kalau dia bergerak tahan sikit, Allahu akbar, Allahul musta'an. Baiklah, kita sampaikan, wa ma 'alaika illal balagh, kita hanya menyampaikan.